Ini adalah 5 dinar public gold. Beratnya adalah sekitar 21.25 gram. Harganya hari ini sekitar 9,000 lebih. 5 dinar ni kita boleh buat apa? Kalau kita ada 4 keping 5 dinar, kita dah boleh gunakan sebagai dana perkahwinan. Ada 5 keping dah boleh guna untuk bayar deposit rumah idaman yang bernilai sekitar RM400,000. Kalau ada 6 keping 5 dinar, dah boleh dijadikan sebagai dana pendidikan untuk anak-anak memasuki universiti di masa depan kelak. Bagaimana caranya untuk dapatkan 5 dinar begini? Tuan-puan boleh daftar akaun emas Gap secara percuma. Kita boleh menabung emas sikit-sikit mengikut bajet dan kemampuan. Nak menabung RM100 seminggu boleh, nak menabung RM100 setiap hari pun boleh. Ianya bukanlah komitmen wajib setiap bulan. Bila-bila masa saja kita nak menabung emas boleh, dan duit tersebut akan ditukarkan ke dalam bentuk gram emas di akaun emas Gap kita. Cukup 21.25 gram, tuan-puan dah boleh keluarkan sekeping 5 dinar untuk pegang di tangan. Kumpul dinar-dinar begini hingga capai matlamat keuangan dengan simpanan emas. Yang mana nak mulakan simpanan emas, boleh klik link di bio Safia Sofian. Saya bantu sebaiknya.